nak kurus cepat ni adalah dengan cara pemakanan, makan suplemen-suplemen. Sebenarnya itu tipu lah, tak ada cara mudah. Hari ke-21 kita berpuasa. Just aku nak share hari ni apa aku punya rutin harian sebelum aku berpuasa esok hari. Actually malam sebelum aku berpuasa, aku akan masak nasi untuk aku sahur esok pagi. Apa yang aku tak akan miss adalah makan nasi putih lah. Nasi putih ni aku akan masak secara moderate dalam lebih kurang 1,5 sendok macam tu lah. Itu rutin harian aku akan makan ketika berpuasa. Sesuai lah untuk aku kasih kenyang lama sehingga petang sebelum aku berbuka puasa. Macam ni je, tak banyak pun. Inilah rutin aku makan. So ada yang tanya, tak gemuk ke makan nasi? Sebenarnya bagi aku, nasi putih sebenarnya tak salah tau. Tapi macam mana korang punya kawalan makan nasi itulah. Nasi putih ni kita memang tak boleh lari lah dengan kita punya tradisi orang Melayu. Memang susah nak elak tak makan nasi. Takkan kita nak makan brown rice setiap hari kan nak kurus. Memang tak berapa sustain. Tapi cara aku untuk sustain, untuk kurang berat badan adalah dengan cara makan macam biasa tapi aku buat cara moderate. So aku akan biarkan nasi tu masak. Lepas dah masak, aku biarkan dalam sejuk sikit. And then aku letak dalam Tupperware, aku letak dalam peti ais bagi sejuk satu malam. Esoknya aku panaskan balik dalam oven. And then aku makan nasi putih. Adalah dengan lauk-lauk telur. Lepas tu sambal. Kalau ada ayam, aku akan makan ayam dada lah biasanya kan. Dan kebetulan esok adalah tarikh 23 hari bulan 3. And then memang tarikh untuk aku buat timbang berat badan. Cukuplah 6 bulan aku buat weight management. Actually ada pengurangannya tetapi sangat-sangat perlahan. Daripada 75 kilo, sekarang aku rasa dalam 63 kilo. Kita tengok berat esok macam ni. Pagi esok sebelum aku makan sahur, aku akan timbang. Kita akan tengok. Benda ni aku akan buat rutin setiap bulan. Cukup dalam 30 hari macam tu aku akan timbang. Kita tengok. Yang sebenarnya kan, untuk kita nak kurang berat badan ni, aku rasa paling sustain adalah tak boleh kita nak elak untuk calorie deficit lah. Aku rasa korang semua mesti dah dengar tentang calorie deficit, di mana pengambilan kalori intake kita tu kurang daripada pengambilan sebenar apa yang kita perlukan daripada badan. Itu namanya deficit dari segi kalori. So tak ada cara yang mudah lah untuk korang nak kurangkan berat badan ni. Cumanya bagi aku, cara paling sustain ni tak ada cara lain lah. Untuk kurang berat badan adalah kalori deficit. Kalau korang jumpa dekat market tau yang katakan nak kurus cepat ni adalah dengan cara pemakanan, makan suplemen-suplemen, sebenarnya itu tipu lah. Tak ada cara mudah, tak ada cara yang senang, tak ada cara shortcut untuk korang kurangkan berat badan. Tak ada cara lain. Kalau kau tanya doktor-doktor sekalipun, nutrition pakar kat luar sana sekalipun, kalau nak kurangkan berat badan adalah dengan cara kalori deficit. Bagi aku memang kalori deficit ni cara aku untuk mudah kurangkan berat badan lah. Cuma cara korang nak sustain jangka masa panjang ataupun jangka masa pendek. So itu sajalah apa yang aku rasakan sepanjang 6 bulan ni aku buat. Agak sustain tetapi memang slow gila approach. Tapi bagi aku memang agak berbaloi. Harap-harap korang dapat manfaat daripada video ini. Stay fit di bulan Ramadan. See ya, bye bye.